Walaupun mereka menggunakan kumpulan yang menentang Islam disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman lahirnya kumpulan yang menentang Islam. Du'atun ila abwab jahannam. Faman aja'abum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan lahir penyeru-penyeru ke arah neraka jahanam di kalangan umat Islam. Barang siapa yang menyahut seruan dan mengikutnya akan dicampur sama ke dalam neraka jahanam. Sahabat bertanya, "Sif lahum lana ya Rasulullah." Sifatkanlah penyeru-penyeru ke arah neraka jahanam itu kepada kami wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka adalah kumpulan yang lahir daripada kita. Warna kulitnya sama dengan kita, bercakap dengan bahasa yang sama dengan kita. Kumpulan yang lahir di tengah orang-orang Islam sendiri yang digunakan oleh musuh-musuh Islam menjadi penyeru ke arah neraka jahanam. Janji Nabi SAW berlaku di hadapan kita. Janji yang berlaku juga menunjukkan benarnya berlaku janji Allah.